Pada bulan April 2025, IMF meramalkan pertumbuhan Malaysia hanya 4.1% sahaja. Tetapi bila angka rasmi keluar, Malaysia catatkan pertumbuhan 5.2%. Suku terakhir 2025 sahaja ekonomi melonjak 6.3%. Ini bukan cukup-cukup makan, bukan ngam-ngam capai sasaran, tapi jauh lebih tinggi daripada yang dijangka. Kenapa ramalan IMF tersasak? Jawapannya bermula dengan pekerjaan. Pengangguran turun ke 2.9% pada November 2025, terendah dalam 11 tahun. Maknanya lebih ramai rakyat bekerja. Dan bila lebih ramai rakyat bekerja, pendapatan pun naik. Gaji sektor swasta meningkat 4.1% pada suku yang sama. Apa jadi lepas itu? Kuasa beli bertambah. Dan bila kuasa beli bertambah, rakyat lebih banyak berbelanja. Perbelanjaan isi rumah meningkat 5.3% pada suku keempat. Itulah pemacu pertumbuhan kita. Bukan rakyat sahaja yang yakin. Pelaburan swasta pun melonjak 9.2% pada suku keempat. Mereka melabur dalam mesin, peralatan dan fasiliti pengeluaran. Ini adalah petunjuk keyakinan pelabur. Ekspor pula meningkat 3.9% pada suku keempat, disokong oleh sektor elektrik dan elektronik. Maknanya bukan permintaan domestik saja yang kuat, permintaan luar pun sama kukuh. IMF jangka pertumbuhan 4.1% saja. Malaysia tutup tahun 2025 dengan momentum 6.3% pada suku terakhir. Lebih ramai orang bekerja, pendapatan naik, kuasa beli bertambah, pelaburan meningkat, ekspor berkembang dan dalam dunia penuh ketidaktentuan, Malaysia bukan sekadar bertahan, Malaysia melebihi jangkaan. Tapi kita juga kena jujur, walaupun pertumbuhan kukuh, kita tak boleh nafikan pertumbuhan ini tidak dirasai secara sama rata. Ada yang rasa kesannya, ada yang masih tidak. Sebab itu, bantuan kerajaan masih diperlukan. Sebab itu ada subsidi bersasar, sebab itu ada program seperti SARA dan bantuan tunai. Pertumbuhan ekonomi penting, tapi memastikan manfaatnya sampai kepada semua, itu lebih penting. Saya nak dengar pandangan anda. Bagaimanakah kerajaan boleh membantu mereka yang belum merasai limpahan pertumbuhan ini?